Ramai nak simpan emas, tapi tak tahu nak bermula dari mana. Hari ini saya akan share tips mudah kumpul 5 dinar dalam masa 2 tahun sahaja. 1 dinar emas public gold bersamaan 4.25 gram. Kalau anda baru nak belajar simpan emas, target dahulu 1 dinar yang pertama. Caranya senang sahaja. Yang pertama, tuan-puan kena daftar akaun emas GAP. Dan yang kedua, konsisten simpan 1 gram setiap bulan. Selepas 5 bulan, anda dah ada lebih kurang 5 gram. Waktu tu boleh tukarkan jadi 1 dinar. Sistem akan auto tolak 4.25 gram. Ulang step sama, konsisten setiap bulan. Dalam masa lebih kurang 2 tahun sahaja, anda dah boleh kumpul 5 dinar emas. Bayangkan, perlahan-lahan tapi pasti, asal konsisten, confirm jadi. Jadi, jom kita mula buat simpanan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Public Gold. Boleh klik link dan tutorial di bio saya. Saya akan bantu anda sebaiknya.